kau nak berjaya, be yourself. Macam mana pula tu? Kan? Takkan kita nak jadi orang lain bila berhadapan dengan kamera, real life pula kita diri sendiri. Sebab ada juga keadaan kau be yourself, views tu lagi negatif. Betul. Sebab tu kata kalau dia punya menarik personality dia sendiri, negatif. Dia ni memang orang yang tak boleh, orang tak suka berkawan dengan dia. Apa yang keluar dari mulut dia semua negatif. So, kalau dia buat konten, of course orang tak suka. Nampaknya tengok dia ni. So dia kena ada sweet dia juga. Sweet. Ya. So kalau cakap pasal tadi kan, be yourself. Seth Godin ni, dia cukup marah kalau orang kata pasal be yourself tu. Yo, what's up? Kaki content di sini, dude. Kita bakal bahas konten yang mantul no fruit. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Tiap minggu drop, now let's stay in the mood. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Kaki Konten. Aku Cik Duluan dan Aku Project. Right, so hari ni kita nak menjemput kau tahu tak dia ni sebenarnya aku kenal? Dah lama. Aku baru kenal. Kau baru kenal Aku baru kenal. Ni legend. Antara individu yang aku kenal dan disebabkan dia juga aku masuk dalam bidang videografi. Oh. Tu for your own fact Sila cakap. Maksudnya lama dah kau kenal? Dah lama gila Tapi story nanti kita cerita kemudian. So kita jemput Hadi Fahmi. Hadi Fahmi. Thank you kerana join kita orang dalam podcast Kaki Konten. Terima kasih jemput. Jauh kan ni kita berada di mana ni sekarang ni? Kota Warisan Sepang. Kota Warisan di Sepang. Sikit lagi nak pergi ke KLIA lah. Sikit Aku dari Gombak tadi nak sini. Sampai Gombak betul. Itu lah. Berapa kilo dah? 60 lebih. Sejam lah. Sikit lagi boleh jamak lah. Betul. So guys, basically kita bersama dengan Hadi Fahmi yang aku perasan, tapi mungkin ada set story belakang lagi. Dia lebih pada macam branding ataupun personal branding lah. So mungkin topik untuk episod podcast kita kali ni Wan, lebih pada macam how to brand yourself ataupun your company. Apa-apalah yang dia boleh share, right? Ya, so kita start dengan Hadi dulu lah. Hadi, macam mana kita nak start? So pada aku, macam mana Hadi, aku kenal kau first sebab aku pernah kerja sama dengan kau. Kau sebagai director lah. Yang video tu ke? Bawah Brotherhood Arts, ingat? Okay, Brotherhood Arts. Brotherhood Arts, lepas tu kau jadi director, is it? Okay, ke DOP something lah? Aku semua lah. Kau semua? Oh, DOP apa semua buat? Pegang kamera, tulis skrip. This is 2000, tak silap aku 2014 lah lebih kurang. Ini untuk majalah Jom. Majalah Jom. Betul, Majalah Jom. Kau terlibat majalah Jom tu? Itu tu under Brotherhood Arts lah. Sama. Brotherhood Arts dengan majalah Jom tu dulu kira macam owner yang sama. So dia nak buat campaign untuk majalah Jom. So buat satu video untuk pertandingan short film. Pertandingan. Okay. Baru ingat. Betul. Short film. Aku sebagai apa lah? Aku sebagai talent hantu-hantu tu. Talent Jembalan hitam tu. Benda dah tu pun first time juga aku berlakon bawa orang lain. Dengan MTAS lah? Belum lagi. Aku tak masuk MTAS lagi lah. Sebab invite geng-geng korang lah kan. Kau Afiq Sazlan tu. Afiq Sazlan yang buat klinik tu. Ada Fahmi. Ya, betul Ada Fahmi. Hamasa Syabab tu So bukan sekadar podcast kali ni kita nak belajar dengan Hadi Fahmi, tapi ini adalah reunion aku dan juga Hadi Fahmi juga. Dan aku salam perkenalan dengan Hadi Fahmi. Walaupun aku consume video dia first dalam YouTube. Nampak dia punya potensi video memang padu lah. Okay, so sebelum tu first kita nak establish yang Hadi Fahmi ni aku tahu daripada TikTok pula. So kau tahu daripada YouTube, aku tahu daripada YouTube, TikTok. Dan aku baru tahu yang Hadi Fahmi ada YouTube. Aku amazed juga jumpa kat YouTube. Sebab YouTube macam kita orang post je apa yang kita buat macam tu social media. TikTok dengan Instagram. Tapi dia muncul dalam aku punya home feed. Okay. Dan this one YouTuber yang bakal meletup. Yeah. InsyaAllah. Amin. Happy Afiq dengar. Belum dengar habis, subscribe dulu YouTube dan TikTok. Okay. Hadi Fahmi punya YouTube, Hadi Fahmi lah kan? Hadi Fahmi. Alright. Tapi sebelum tu, boleh tak kita guna aku, kau ataupun nak panggil tuan apa semua? Boleh? Kau boleh panggil tuan lah. Tuan, dan kadang kita punya audience ni aku kau kau nak sopan panggil lah abang, tuan ke apa. Okay. Aku kau insyaAllah boleh. So memang Hadi ada background lah when it comes to, tak tahu lah, marketing ke, media ke, apa ke, sampai tahap like memang daripada mula lagi aku kenal kau boleh buat semua benda lah, direct, macam mana tu? Semua. Kalau nak cerita dulu sekolah rendah di bukan sekolah rendah lah. Okay, dulu aku background study engineering aerospace. Wow. Okay. So aerospace tu belajar di Rusia, dekat Moskow. So kena belajar tu bahasa Rusia, dalam bahasa Rusia. So ramai antara kita orang yang sebab kena belajar dalam bahasa Rusia, so kita orang macam
dah jadi macam malas nak study. Sebab susah. Bahasa Rusia susah. Susah. Full Russian kena belajar tu. So aku salah seorang lah yang dah malas nak study. Tapi habis lah. Habiskan lah. Habiskan. Okay. Kat sana lah, ada cerita dia lah. Dia kalau kau nak habiskan, boleh habiskan lah. Ada cara dia lah. So aku habiskan lah. So sebab waktu study tu, sebab bahasa Rusia tu susah, aku cari benda lain. Okay. Aku cari benda lain yang aku minat. So aku jumpa video. So waktu tu zaman DSLR baru start boleh ambil video. Sebelum tu lagi, orang pakai camcorder. Dia kan nak dapat depth of field, betul. nak blur belakang tu kan, pakai camcorder, lepas tu dia letak lens kat depan. Tapi kena pakai adapter. So aku sempat zaman tu. So aku beli camcorder yang orang cadangkan, pakai kaset. Beli adapter, beli lens. So aku start shooting. Aku start shoot, buat short filler. Sebab aku minat macam mana nak bagi. Sebab bila kau tengok macam movie, dia punya look tu lain dengan yang video biasa kat dalam tempat lain kan. So, macam mana nak jadikan look tu kan. So aku belajar, okay, 24 frame per second. Cinematic lah. Cinematic, shutter speed apa semua. So aku belajar. Lepas aku apply, aku buat video. So aku minat lah buat video apa semua. So waktu study tu aku start buat video, buat short film apa semua. And aku dah set yang, okay, lepas aku habis belajar ni, aku nak jadi film director. Minat ke arah situ lah. So habis belajar, balik Malaysia. Sebelum balik Malaysia tu, aku dah start buat video untuk orang. Video wedding. Video tu yang cerita tadi, Majalah Jom, Beratu Art. So dia dah nampak waktu aku kat Rusia tu, aku buat video. So dia start hire aku. Masa aku kat Rusia, aku pernah buat video launch untuk Majalah Jom. Shoot dekat Rusia. And so balik Malaysia, kerja dengan dia. Sempatlah kerja dengan dia. Sempat kerja dengan dia. Setahun. Setahun jadi basically video producer lah. Daripada buat skrip, shooting, direct, editing. Semua lah. Milo Boy. Cari designer. Jom kau jadi pelakon sekejap. Jom kau jadi DJ sekejap. Kita terpaksa cari orang. Betul. So sebab kita buat kerja tu, kita minat buat video. Tapi sebab kerja tu kau kerja seorang, so dia jadi stres. Lepas tu aku macam give up. Aku pun macam give up. Susahnya bila kau dah start kerja, kau dah mula nampak yang nak masuk industri filem tu, bukan senang. Kau kena kenal orang, kau kena ikut jalan yang betul, apa semua. So aku give up lah. Tak nak lah jadi film director. So bila aku buat kerja, buat video apa semua ni, basically waktu zaman tu kan, social media baru start. Betul. So basically kalau kau buat video, kau buat juga macam social media marketing. At the same time kau belajar marketing. So lepas aku dah balik Malaysia kerja setahun tu, aku berhenti buat bisnes. Aku start bisnes sendiri, buat e-commerce. So aku buat bisnes tu, aku dah kira dah ada background macam marketing lah, social media marketing. Buat content apa semua. So daripada situ, basically background aku ialah video. Lepas tu social media marketing. Lepas tu kembangkan jadi marketing. Lepas tu kembangkan jadi, aku ada that business, aku buat business. So aku ada pengalaman buat business. Sampailah sekarang ni, lepas dah 12 tahun, wow. Sempatlah kerja tempat lain. Jadi head of marketing, branding. Sempat buat sales, jual vacuum harga RM12,000. Pergi rumah ke rumah, jual vacuum. Sempat dalam masa 3 bulan, jual 5 biji vacuum. 12,000? Kali 5? Kali 5. 12,000 kali 5. So sales aku buat masa tu banyak juga. 10,000 sampai. So kita dapatlah setiap vacuum kita jual tu dapat RM1,500. So kita buat sales waktu tu. So waktu tu belajar sales juga. So basically aku macam, okay, business, okay, adalah ilmu sikit, baca buku apa semua dan pernah buat marketing, yes, since daripada aku study lagi, dari video pada social media apa semua. Lepas tu, dekat sebelum PKP, aku macam, aku nak buat apa dalam hidup ni kan? Buat bisnes tak jadi. Kerja dengan orang aku tak nak. Sempatlah buat sales, okey lah dapat merasa duit sales tu kan. Tapi dia kena push, kau kena macam push sales tu saja. Aku macam minat juga entrepreneurship. Aku fikir-fikir, aku nak buat apa? Okay, aku start buat content. Tahun bila tu? Sebelum PKP, maknanya sebenarnya tahun 2019 juga. 19. So aku cari-cari, okay, buat content. So aku tengok. Sebab aku kiranya, okay, kalau cakap pasal marketing aku boleh lah. Tapi aku tengok, orang cakap pasal marketing ni ramai. Tapi? Ramai kan? Betul. Ramai gila orang cakap pasal marketing. So macam mana aku nak stand out?
Macam mana aku nak bezakan diri aku daripada orang lain? Macam mana aku nak ada kelebihan lah selain daripada orang lain. Orang lain buat marketing juga. Macam mana aku nak kata marketing aku ni better ke, lebih baik ke, nak bagi orang dengar, nak bagi orang tengok, hook dengan aku punya content. Cari. At the same time waktu tu aku jumpa pasal branding. Okay. Aku sebelum tu memang aku minat sebab yelah orang buat video dia minat estetik. Kenapa aku minat cinematic? Sebab aku minat estetik. So branding ni yang orang faham juga ialah estetik. Macam nak cantikkan logo, cantikkan packaging, design kan. So aku jumpa branding, tapi aku jumpa benda yang lebih dalam, iaitu brand strategi. Macam nak susun strategi dulu sebelum kau buat brand kau. So aku start study, beli buku, belajar daripada brand strategist. And then aku start buat content. Cakap pasal branding. Aku cakap pasal brand orang. Brand ni dia buat apa? Apa yang dia buat dalam brand dia? Somehow content tu menjadi. Waktu tu dekat Instagram okey lah. So starting platform Instagram lah. Instagram. First di Instagram. Yes. Dan tak post lagi kat TikTok. Dan seingat aku kan, kau cakap benda tu macam boleh go kan. Tapi aku rasa aku antara orang yang nampak like setahun tu agak struggle lah untuk kau. Ingat. Views macam sendu-sendu. Until zaman TikTok baru kau naik. Itulah. Yes. So waktu Instagram tu, tapi yang bestnya, memang aku struggle. Tapi aku post content tu, aku rasa lepas dalam 3 bulan. Okay. Aku start dapat job. Wow. Branding job. Waktu 2019 tu? Oh, nice. Dan ingat kan, aku jual vacuum harga RM12,000. So aku dah pandai sikit jual harga mahal. Harga produk yang RM10,000 ke atas. So first job branding aku tu, aku dapat jual RM14,000. So aku macam, sebab aku jual vacuum RM12,000, aku dah yakin lah. Yakin sikit nak jual. Okay, aku jual RM14,000. Dapat. Maksudnya job branding tu apa? Apa kau buat? Okay, aku positionkan sebelum nak design logo tu, kau kena ada strategi dulu. Faham? So kerja aku waktu tu ialah aku susun strategi tu. Adalah framework dia, item-item dia. So aku charge RM4,000, dia dapat strategi tu dan dia dapat logo. Dengan guideline lah, branding guideline. Macam mana nak pakai logo apa semua. So bila aku close, aku buat bahagian strategi. Lepas tu logo aku cari orang. Aku hire designer. So start dari situ, walaupun nampak maybe lah aku punya content tu dia tak laju dekat Instagram, tapi ada klien. Okay lah. So start dapat satu klien, next dapat lagi klien, aku macam ini dah jadi agensi ni, aku bukan freelance lah ni. Start dari situ lah, setahun. Lepas setahun, konten dah banyak ni yang kita asyik post dekat Instagram. Macam waktu tu TikTok dah ada. Tapi aku macam, TikTok ni aku buat konten cara lain. Aku macam pegang phone ataupun pacak phone and terus cakap. Tak ada skrip. Sebab aku punya konten kat Instagram ada skrip. So kat TikTok aku try cara lain, tapi tak pergi lah TikTok. Tu macam, lah, aku post je lah. Konten-konten yang dah ada kat Instagram tu kan. Pergi. Aku start post konten Lego. Aku rasa yang first Lego kot. Lego tu lama kan? Konten lama? Konten lama yang dah ada. Yang baru ni so, lain. So kiranya konten bank aku dah ada dalam macam 30 lebih. Okay, faham. So aku start post kat TikTok tu, aku start post Lego. Aku post, lepas tu aku tutup. Sebab memang TikTok aku off notification. Aku bangun esok pagi, tengok, berapa 100,000 views? 300,000 views. Komen banyak gila apa semua. Macam, jadi ni. So konten aku dah banyak tu, aku post setiap hari. Okay. Post setiap hari ya? Post je dekat TikTok. So maksudnya backtrack balik bank yang lama lah. And then just upload lah. Just upload je. Okay. So TikTok tu, Instagram aku dah main setahun konten yang konsep macam tu. Followers waktu tu dah 5,000 je. Okay. TikTok, aku start post konten yang dah ada. Setiap hari aku post. Lebih kurang lah setiap hari. Dalam masa 3 bulan kot naik jadi 60,000 followers. 3 bulan ya, 60. Kurang lah dulu lah kalau seingat aku lah. So macam, macam. Tapi video tu cerita pasal branding lah. Cerita pasal branding. Memang dari awal kau starting branding punya content. Hook aku ialah brand yang orang kenal. Okay. So bila aku hook, contohnya dengan McDonald's. Orang kenal McDonald's, so itu hook. And then baru aku cerita apa McDonald's buat. Dalam tu apa branding yang dia buat melalui brand McDonald's. So Hadi Fahmi buat konten ni ada tujuan tak? Ke memang nak target klien ataupun just sharing strategi brand-brand famous ni? Kalau as a content creator, jawapannya dia akan kata untuk bagi value lah. Alright. Value lah. Pasal brand. Tapi of course kita buat ni sebab kita nak sustain. Yalah kan. Of course dalam diri aku pun ada juga perasaan aku nak share. Biar bagi free information kan. Betul. Value kat orang. Tapi kita nak sustain. So sebab aku pun orang business.
So kena sustainable lah. Betul. Boleh berjalan. Aku pun tak nak lah tiba aku sakit, konten tak ada. Aku tak sihat, tak post konten 3 bulan. Tak nak. So at the same time aku build agency lah. Daripada konten aku, sebab aku cakap pasal branding, masuk business clients nak buat branding dengan aku punya agency lah. Branding agency, Butterfly Hippo. Okay. So pada POV kau lah kan, kenapa format dia sama je sebenarnya daripada IG, hanya just re-upload ke TikTok. Pada POV kau lah, kenapa suddenly boleh blow up lah kat TikTok tapi IG punya views tak adalah meletup sangat? Aku rasa maybe algorithm berbeza dengan audience maybe berbeza sikit. Mana kata algorithm Instagram berbeza, so cara dia cari audience tu berbeza. Sama juga TikTok, algorithm berbeza, cara dia cari audience tu berbeza. So aku rasa waktu tu macam tu. Dan juga aku fikir sebab Reels ni waktu tu kan basically ialah Time tu IGTV lah. IGTV. Dulu dia buat IGTV. Tapi IGTV tak jadi kan. Jadi kan, betul. So dia introduce Reels. Betul. Reels tu basically is sebenarnya TikTok. Betul. Features yang dia tambah which is TikTok dalam Instagram. So aku fikir ini TikTok juga kan dalam IG ni kan. Why not aku post dia, aku tak payah re-edit sebab format dia sama sepatutnya. Purpose lah. So maybe waktu tu algorithm TikTok sangat friendly. Sebab TikTok yang aku perasan waktu tu, orang nak benda baru setiap hari. Benda baru. Sebab dia buka FYP kan, dia scroll je. So dia nak entertain benda yang baru setiap hari. Sebab tu kalau dia boleh kenal orang baru setiap hari, lagi dia suka. Ini lain, ini lain. IG maybe dia ada attachment sikit. Aku suka tengok fashion. Aku nak konten fashion je. Aku suka music, nak tengok music je. TikTok maybe dia lebih, okay, apa benda baru aku boleh tahu hari ni. TikTok waktu tu lah. Itu yang aku perasan lah. So bila dah blow up kat TikTok tu, ada perasan macam klien yang baru datang daripada TikTok ke? Maksudnya klien contact through TikTok? Waktu meletup kat TikTok tu, kira meletup lah. Banyak masuk leads lah. From TikTok. From TikTok dia pergi ke, supposedly dia pergi ke website. Oh, ada website juga? Website. Okay. So website, masuk WhatsApp, hantar ke team. So daripada situ dapat leads. Leads banyak waktu tu awal-awal. Dia banyak tu betul, tapi banyak doesn't mean berkualiti. So adakah ini banyak dan berkualiti? Dia banyak tapi boleh jual yang murah sahaja. Masih nak sell yang mahal tu susah sikit lah. Kena lalu stages dia. Okay, mostly content creator ada yang tak menjangkakan akaun dorang ni ataupun konten dorang ni boleh blow up ataupun viral tanpa mereka, maksudnya tak ada personal branding pada awal-awal. So macam mana content creator nak start daripada awal, terus aku nak set personal branding aku, orang nak kenal aku nak orang kenal aku sebagai this. Macam mana nak plan kita punya account tu, social media? Sebab ada orang yang viral hari ni pun sebab mungkin ada viral video yang dia buat blow up, tiba-tiba jadi famous, tapi tak ada strategi. Macam mana strategi nak jadikan personal branding kita tu kuat dalam social media? Dia ada banyak angle lah. Paling basic lah in terms of branding dengan marketing juga, ialah nak orang notice kita, kena unik. Berbeza. Okay. Berbeza lah. So kalau unik, kalau kita faham, kita main konten lah. Kalau kita unik, itu saja hook yang kuat untuk orang stay kejap. Lain lah dia ni. Stay kejap tengok. So dia tak swipe terus ke, dia stay kejap, dia klik ke kalau thumbnail YouTube. Dia klik nak tengok sebab tak pernah nampak unik je. First, maknanya kata, benda yang paling penting ya kita to be unique. So kalau in terms of personal branding, kan kita faham setiap seorang kita ni unik. Yes. So maknanya kata, kalau dia tak ada strategi, dia just be himself, herself. So dia buat je konten perangai dia contohnya. Dia punya perwatakan dia, personality dia. Tiba-tiba blow up. Betul. So blow up tu sebab dia unik. Kan? So itu asas dia. Kalau dari segi strategi pula, sama juga, kena unik. Cuma adakah kita boleh sustain? Dan juga kita kena tengok dalam market yang kita nak masuk tu, maksud unik, kalau dalam bisnes biasa kita akan faham niche. Niche kan? Apa niche kau? Biasa orang tanya, apa niche kau? Kau kena ada niche. So orang biasa dia, kenapa kena niche? Kalau bisnes yang baru start, dia akan fikir, kenapa nak kena niche? Dah biar je lah aku jual kat semua orang. Semua. Sebab
point dia ialah kalau kita tak kecilkan niche kita dulu. Okay. Contohlah kita nak pergi bengkel kereta kan. Kita pakai Pro 2 contohnya. Kalau kita punya warranty dah habis, kita tak servis kat Pro 2. Betul, mahal. Kita servis kat bengkel luar. Tapi bila kita servis kat bengkel luar, kita akan cari specialist Pro 2 juga kan. Yang mana yang bengkel yang specialist Pro 2 kita pergi. So kita cari specialist. Dah sampai bengkel tu, kita kata, bang, nak tukar tayar juga. So bengkel tu pula kata, kita tak buat tayar. Pergi cari kedai tayar. Kita kena cari kedai tayar pula. Betul. Sampai kat kedai tayar, alamak aircon rosak bang. Boleh tengok aircon saya juga ke? Tak, kita tak buat aircon. Cari kat bengkel baiki aircon lah. So bila kita nak cari bengkel pun, kita cari specialist. So specialist ni maksudnya dia niche down juga. So dia buka bengkel tu general lah. Betul. So niche down dia ialah, okay, aku buat bengkel tapi aku bahagian tayar je. Aku bahagian aircon. Aku buat Pro 2 dengan Proton je. Aku buat Toyota. Aku buat kereta Conti je. So dia ada niche dia. Sebab customer dia cari specialist dulu. Specialist. So bila kita ada sebagai personal brand, apakah niche kita tu bermaksud juga apa kita punya special kita ni. Kalau orang nak dengar pasal tips rumah tangga je, cari aku. Nak belajar pasal video dia, cari Ulwan. So niche ni penting lah. Niche ni penting lah. Right. Sebab ada banyak sangat pilihan kat luar. Setuju. So untuk dia, kalau aku nak, contohlah kalau kita beli produk kan, nak makan mi segera je. Terus Maggi curry first option. Nak mi segera tapi Korea pedas, Samyang. Nak mi segera yang mungkin chef yang resipi dia, Mami Chef contohlah kan. So adakah kita first option dalam niche kita? So kalau kita terus masuk general, kita lah segala-galanya, tak sempat nak set dalam kepala orang. Kalau dia nak konten ni, dia cari siapa. So untuk content creator Malaysia ni ada yang start daripada awal, personal branding dia kuat dengan strategi selari? Yang kau boleh bagi contoh lah. Paling mudah Khairul Aming lah kot. Khairul Aming. Dia, apa kekuatan dia? Kekuatan dia? Khairul Aming. Kita sikit. Kekuatan dia, kan dia pernah buat bisnes juga kan. Sambal tu kan berapi. Sambal sebelum tu sambal dia. Dulu ada nama sambal. King. Sambal King. Bisnes dia okey lah waktu tu, tapi dia macam tak boleh ni. Maybe dia nak more lah. Dia rasa tak cukup berjaya dia buat tu. So dia decide, okay, stop ni. Dia fokus dekat personal brand dia. Buat content dekat social media. So kalau kita tengok, dia punya content, satu dia konsisten. Okay. And kita tahu, yes, dia share resipi. Tapi resipi dia ada niche juga. Niche dia ialah resipi mudah untuk orang bujang. Tapi style dia cakap macam makcik-makcik. Kau perasan benda tu? Style tu makcik-makcik Okay. So sebenarnya itu niche dia. Memanglah ada, kita nampak general lah share resipi kan. Sebab tu kita kata personal brand ni lebih mudah daripada business brand. Personal brand lebih mudah daripada business brand. Betul. Okay. Sebab tu sekarang kita nampak, okey lah, mudah kita tengok Elon Musk punya Twitter atau X. Okay. Dia punya ke Tesla punya lagi tinggi followers? Tak follow ni, tak tahu lah. Kalau kita check mana-mana lah, even Tim Cook ke apa, biasa personal brand dia lagi tinggi followers daripada business brand. Okay. Sebab manusia ni dia lebih mudah dengan manusia. Manusia ni dia ada personality. Okay. And kita mudah ada attachment dengan manusia lah. Sebabkan personality kita. Behavior kita. Kalau brand ni, sebab tu bila kita orang Butterfly Hippo nak buat strategi tu, at some point tu brand ni dia kena ada personality. Okay. So Butterfly ni adalah agensi Adia? Nama Butterfly tak? So kena bagi tahu dalam video. Okay, Butterfly nama dia. Okay. So basically kita nak kata, kalau kita ada business brand, kita nak kena memanusiakan brand tu. Macam mana tu? Macam mana tu? Dia adalah di bahagian tu personality adalah item-item yang kita kena buat. Contohnya archetype, personality, karakter dia macam mana, tone of voice dia macam mana, messaging yang dia bawa apa, story dia apa. Okay, itu untuk business brand. So personal brand ni, sebab personal brand ni dia dah memang manusia. So nak memanusiakan apa lagi kan? So dia dah memang manusia. So dia dah ada karakter. Kan? So macam Khairul Aming tu, karakter dia tu sebenarnya strong. Karakter dia,
karakter dia sampai sekarang kan orang senang suka dengan Kak Ramin. Betul. Style dia tu, karakter dia tu dekat dengan manusia. Maksudnya kalau jumpa dia depan-depan pun Memang akan he is what it is lah. Saya cakap, Dia memang Karakter ni lebih kepada apa? Cara bercakap, nada, cara bercakap dia, nada dia, soft spoken. Lepas tu content dia tu, vibe dia tu, positive vibe apa semua. Betul. Kalau kita tengok cara dia handle business problem, contohnya botol pecah. Dia handle dengan sangat positif kan. Kalau orang maki, dia bagi balik buah contohnya. Dia handle sangat positif. So, karakter dia sangat strong. Since daripada day one, karakter dia tu sampai sekarang konsisten. Karakter Kak Ramin tu. tapi boleh sustain lah. itu semua. Maksudnya dia buat dia punya karakter dari awal sampai sekarang tu sebab ada orang buat karakter dia dari awal kadang membosankan, lepas tu tak sustain lah. Tapi Kak Ramin ni So, kelebihan Kak Ramin sebab dia punya natural karakter tu mudah disukai ramai. So, itu kelebihan untuk dia. Ada orang karakter dia tak sesuai. Contohnya dia ni memang susah nak berkawan. So, kalau dia buat content pakai karakter sebenar dia, maybe susah nak naik. So, sebab tu kadang-kadang personal brand, bila susun strategi, kena switch sikit you punya karakter. You terlampau tak friendly. So, maybe kalau buat content tu kena lebih friendly. Itu maybe bukan dia punya natural personality, so dia kena ubah. Kalau dia nak personal content dia naik. Macam Kak Ramin, dia punya semua bahagian tu dah check. Kalau dia checklist untuk personal brand, checklist semua tick. betul gak So, dia nak konsisten senang sebab itu memang dia. Itu memang karakter dia. Tapi nak dapat orang-orang macam gini, setuju tak kalau aku cakap dia ni sebenarnya gifted. talented? Maksudnya tak semua orang lah yang boleh follow cara dia. Betul tak? Kan? Dia gifted dan kelebihan dia ialah dia konsisten lah. Maknanya kata dia buat tu dia tak putus asa. Sebab kalau tengok dia buat konten dia tu lebih kurang 5 tahun juga sebelum dia launch Samalnyet. Betul. Dia lama lah. So dia konsisten. So konsisten tu mungkin bukan gifted. Dia ada mungkin Dia hustle lah. Dia hustle lah. Kan? Tapi macam mana pula kalau orang yang nak buat personal branding berbeza dengan dia punya karakter asal. Contoh kat luar ni dia introvert. Tapi bila shoot dalam kamera nak nampak happy, extrovert, yang sharing mudah. Saya pernah Menjadi tak cara tu? Okay. Beyonce. Oh, Beyonce pula. Okay. Kena puji lah Beyonce dulu lah. Itu pun penting lah. Okay. Thank you Beyonce. Menang Oscar. Okay. Oh, menang ya? Yang saya tahulah, saya pernah terbaca. Okay. Beyonce bila atas stage, dia ada switch. Bila dia nak naik stage. Switch Switch apa? So, dia atas pentas, maybe dia ada namakan nama lain. Dia ada karakter di atas pentas lain. So, bila dia nak naik pentas, dia on switch tu, okay, dia boleh beraksi atas pentas. Tapi kalau dia bawa pentas, dia off balik switch tu, so dia jadi Beyonce dia sebenar. So, mungkin ramai juga orang yang macam ni. Contohnya bila dia nak perform, bila dia nak bercakap dengan audience, dia nak cakap dengan klien ke, dia ada switch dia. So, sama juga macam kalau personal brand, maybe dia kena ada switch dia untuk bila dia nak buat content je, nak hidupkan personal brand, maybe dia kena turn on switch dia. Maybe ini professional life dia. Tapi personal life dia introvert. Professional life dia terpaksa jadi extrovert. Itu yang aku percaya lah. Tapi boleh lah buat macam tu kan? Boleh. Sebab aku juga encounter benda tu. Dan aku bila aku niche on branding, aku tak ada masalah cakap depan audience 100, 200, 300 orang. Contohlah, suruh aku cakap pasal rukun Islam depan 300 orang. Mampus. Contohlah kan. Suruh aku cakap benda lain. Memang aku gugup lah. Memang aku tak boleh. Tak boleh perform lah. Tapi switch aku ialah branding. Turn on your branding, okay, aku boleh. Alright. Faham. Tapi Dia no such thing as kau as a influencer ke, content creator ke, kau tak boleh nak cakap semua benda. Kau tak boleh gunakan apa-apa strategi yang works for him, but boleh jadi tu lah. Maksudnya Asas dia maybe ada lah macam orang kata, okay, kena ada content calendar. Tapi content calendar pun, contoh kalau seorang ni dia mampu buat 5 content sehari, sesuai untuk dia. Kalau dia ni mampu buat 2 content je, 1 content je seminggu. So dia punya cara dia lah. Sebab kita cakap pasal personal brand yang maybe dia start seorang. Dia tak ada team. Dia nak konsisten, dia boleh konsisten 1 je content seminggu. Tak apalah. Ini content calendar dia.
Tapi asas dia kena ada content calendar. Kalau tak, kau langsung tak konsisten. Tapi kalau nak switch karakter tu kan, sebab kita ni selalu diberikan nasihat oleh mungkin sipu-sipu ataupun siapa-siapa lah yang sharing, kau nak berjaya, be yourself. Macam mana pula tu? Kan? Takkan kita nak jadi orang lain bila berhadapan dengan kamera, real life pula kita diri sendiri. Sebab ada juga keadaan kau be yourself, views tu lagi negatif. Betul. Sebab tu kata kalau dia punya menarik personality dia sendiri, negatif. Dia ni memang orang yang orang tak suka berkawan dengan dia. Apa yang keluar dari mulut dia semua negatif. So kalau dia buat content, of course orang tak suka. Nampaknya tengok dia ni. So dia kena ada switch dia juga. Ya. So kalau cakap pasal tadi kan, be yourself. Seth Godin ni, dia cukup marah kalau orang kata pasal be yourself tu. Oh, Seth Godin Sebab Seth Godin ni sifu marketing lah. Banyak tulis buku, banyak bestseller. So, dia kata, contohlah kalau orang buat personal brand, banyak main content kan, social media kan. Sebab sekarang, yelah, bila kita cakap personal brand, dia terus automatic, buat content di social media. Itu definisi personal brand sekarang kan. Sebenarnya banyak lagi. Contohnya kau tulis buku, kau bagi talk, itu semua personal brand juga. Kau masuk pilihan raya ke, kan dapat coverage lah marketing kan. So bila bina kau punya personal brand kan, so banyak benda boleh buat lagi lah untuk bina personal brand. So Seth Godin kata, kalau kita be yourself, contohlah kita professional, apa yang kita buat personal brand tu ada business belakang dia. So kita bagi servis, bagi produk. So kalau kita be yourself, ada hari yang kita mood down, ada hari yang kita tak semangat. Tapi contohnya kita kena attend something dalam career kita, kena be professional. So let's say lah, kita kena buat live, tapi hari tu kita down betul. Kerana kita depan kamera, sebabkan nak be yourself, kita pun lain karakter kita, macam muka masam, minta maaf lah. ketara lah. Senang sepak. Tak lah, hari ni saya bergaduh dengan bini. Gaduh dengan bini ni, apa semua. So hari ni saya tak okey lah. So kita buat cincai lah sesi hari ni . Tak janji lah, tak profesional lah. So kalau professional, everyday kau kena professional, maknanya deliver 100% as per kita janjikan pada orang. Tapi kalau ada masa yang kita down kat belakang lah, jangan tunjuk kat depan. Ini Seth Godin punya cara lah. Sebab ada juga yang percaya be yourself tu, mungkin perbezaan pendapat tu dia ada sikit je dia punya titik temu, tapi maybe discuss about different things. Mungkin orang cakap pasal be yourself ni maybe tak perlu maybe ada side kita yang contohnya kalau sekarang kan macam mental health. Kalau dulu macam tabu sikit kan. Kalau sekarang macam kalau kita be yourself, kita share dekat kita punya audience yang kata kita ada ADHD. Sebab kita be ourselves, kita tak nak sorok-sorok. Memang aku ada ADHD, sebab tu aku share macam ni. So share. So maybe part yang tu mungkin ada betulnya. Tapi part Seth Godin mungkin kalau kita ada professional business, ada yang kita janjikan pada audience, so kita kena perform lah every day. Tak boleh kata hari ni aku tak boleh perform, aku mood down, cancel sesi hari ni. So orang tak happy lah. So ada pro and con lah masing-masing. I mean, kalau bab-bab macam ni aku ingat lagi waktu aku mula-mula buat YouTube, nak tahu pasal branding ni saja, aku kena buat dulu. Aku buat dulu YouTube selama 3-4 bulan, baru aku discover branding ni penting. Okay. So nak tanya dengan Hadi adakah Hadi Fahmi menyediakan servis? Dia sila aku ni orang baru nak buat konten. Kalau boleh aku nak tahu branding dulu, baru aku nak buat. So adakah Hadi boleh menyelesaikan masalah saya? Kalau personal brand memang kita orang tak ada spesifik modul atau framework. Tapi kalau business brand ada. Itu jujur cakap tak buat personal brand, tak buat. Personal brand sekarang kita tak ada spesifik satu, ini untuk personal brand. Tak. Kalau lah klien tu nak juga, kita buat juga, tapi framework untuk business brand lah. Tapi basically yang kita orang nampak, kalau kita nak bangunkan brand kita, dia kena start dengan kita panggil brand belief. Apa yang kita percaya, apa yang kita percaya tu kita nak share pada semua orang. Sama kalau personal brand, apa kita punya belief, brand belief kita, daripada situ baru kita start. Contohnya, kita personal brand, lah aku nak ada colour palette aku. So kalau kita start dengan colour palette, kita start dengan kulit luar. Betul. Tapi tak ada yang isi kat dalam tu. So pointnya ialah,
Kalau lah betul nak buat personal brand, nak susun strategi dulu. Kita kena cari kat dalam diri kita ni, apa sebenarnya aku betul-betul tak setuju dengan apa yang jadi sekarang. Apa yang aku percaya. Contohnya kalau aku nak mengajar video, aku percaya yang CapCut is the one. Contoh So maknanya CapCut is the one. So kena tanya soalan lagi, CapCut ke atau mungkin sebab percaya pada editing ni sepatutnya simple. So asas dia ialah editing ni sepatutnya simple. So tu dah start ada brand belief. So dari situ baru kita boleh start tengok. Kalau tanya aku apa item-item dalam nak start branding tu, kalau dalam brand belief tu kita panggil brand essence. Biasalah. Kalau kat sekolah dulu, mana-mana tempat kita kerja ada visi dan misi. Visi dan misi. Kita start dengan tu. Cuma approach Butterfly Ipoh, cara kita orang, kita cakap, bila kita check mana-mana organisasi, misi dan visi atau sekolahan, misi dan visi, ini misi, lebih kurang je dengan visi, visi macam misi juga. Lepas tu tengok kompetitor, Sama. Takut kompeten. Kerana asas tadi aku cakap, marketing ke branding, asas dia adalah unik. Apa bezanya kita dengan orang lain? Ya. So bila kita start dengan tu, misi dan visi pun banyak orang kantoi buat. Dan patutnya misi dan visi ni dia macam bila kita buat, selalunya kalau lagi business owner, lagi corporate lah. Okay, mungkin dia minta copywriter tulis visi kita ni bagi ayat bombastik. So yang jadi ayat bombastik je lah. Supaya boleh letak dalam CI, profile, website, about us. Bunyi bombastik, ayat. Tak faham sangat ni. Lagi tak faham lagi power lah konon dia. Sebenarnya ialah ayat yang concise, mudah faham, mudah ingat. Cukup. Dan bila baca tu, bukan founder je, team kita bila tengok, betul ke bos? Tapi semangat kita nak buat ni. Visi kita contohnya. Mission kita ni lain lah, menarik lah, berbeza lah. Aku nak bekerjasama dengan brand ni, aku nak lah. So, cara kita susun tu, misi, visi ialah founder happy, team happy, customer pun happy. Sebab selalunya VC contohnya, VC business kan. Okay, kita nak ada 100 cawangan by the year 2025. 100 cawangan. Okay. Founder happy lah. Okay, banyak cawangan ni banyak duit lah. Staff contohnya, bos sekarang kita ada 10 cawangan je. Dulu waktu buka lagi 1 cawangan pun saya kena pindah Johor JB, sekarang kena pindah jadi kat Segamat. Okay. Nanti kalau ada 1 cawangan buat kat Sabah, saya kena pindah Sabah ke bos? Pindah Sabah saya berhenti ya bos. Contoh kan. So, team pun tak happy. Customer, dia orang heran ke kalau ada 1 cawangan? Dah ada dah kedai ni kat sini. Kat Johor, saya happy je. Ada 1 kedai sini cukup dah untuk saya. So, macam ni kita nak phrasekan ayat tu strategik. Supaya orang, best lah. Aku nak buat lah juga. Aku nak support lah brand ni. Bagus lah personal brand ni. Dia ada bawa something lah, different lah. So, misi dan visi. Dan lagi satu yang selalunya any organisasi miss out ialah purpose. Apa tujuan kau buat brand? Apa tujuan kau buat personal brand? Kenapa kau kena ada? Apa orang lain tak cakap pasal video? Apa orang lain tak cakap pasal marketing? Kenapa kau nak kena ada lagi? Maksudnya bila kau ada, purpose kau kena jelas, deep. Bila kau baca, patutlah selama ni aku buat benda ni, patutlah dulu selama ni aku ada passion. Sebenarnya ni aku tak jumpa. Ada dalam diri aku tapi tak ada dalam statement yang strategik. So semua tu perlu dikeluarkan, statementnya jadikan dalam satu brief. Atau macam kitab lah. Ini brand aku punya brief. Nak tahu pasal brand aku, semua ada dalam ni. Dan aku akan bergerak berpandukan this guide. Macam itulah cara kita. Dia something like template lah untuk ni. Ya, dia framework. So every item tu kena ada. Contoh untuk brand belief ada brand essence, ada values, brand type ke apa. Start dari situ baru kita boleh gerak. Barulah color palette. Color palette, logo semua belakang. Design belakang. Betul. Packaging semua belakang. Thumbnail semua design macam mana? Tu kat belakang. Settle dulu yang asas. Foundation of your brand. Itu yang biasa orang tak tahu tu. Itu biasa tak tahu. Kalau boleh nak kena ada branding. Biasa orang yang dah seasonal, dia dah run business. Biasanya baru dia, selama ni aku tak ada ni. Sebab memang dalam business apa nak cari duit apa semua, kita hasil dulu. Dapat sales dulu kan. Buat dulu. Selalunya bila buat tu, lama-lama baru kita perasan yang, brand aku ni tak cukup kuat lah. Aku dapat sales tapi tak sustain. Okay. Aku tak dapat return customer, tak ada yang loyal, susah. So aku setiap kali kena cari customer baru. So kat situ baru disedar, branding ni penting. Sebab branding objektif dia ialah nak dapatkan loyal customer. Branding punya objektif. Loyal customer. Kesetiaan. Asas dia loyal customer. Buat branding ialah untuk dapat loyal customer dan loyal customer kita tu sanggup nak dengan kita juga.
Tak kisah harga kita mahal sikit ke, nak dapat kita susah sikit ke, nak booking lama kena tunggu 3 bulan ke, kena beratur ke. Itu asas objektif buat branding. Okay. So kita try buat untuk Hadi pula. So Hadi punya apa? Visi misi ni apa sebenarnya? Misi lah. Dia problem mana-mana agensi. Orang lain boleh? Contohlah website agency. Website agency mungkin tak sangat. Marketing agency. Marketing untuk klien dia buat. Tapi dia tak sempat fikir untuk agensi dia sendiri. Tapi sebenarnya kita orang pernah buat lah. Tapi basically untuk kita orang buat untuk Butterfly Hippo dengan Hadi Fahmi. So basically Hadi Fahmi, purpose dia ialah untuk mengubah cara bisnes kat Malaysia buat bisnes. Mengubah cara bisnes kat Malaysia? Kat Malaysia buat bisnes. Mengubah cara dia buat bisnes lah. Mengubah cara dia orang bisnes. Okay. Kan senang ingat kan? Okay. Tak ubah cara yang sekarang. Sebab aku tak setuju cara orang run bisnes sekarang. Macam luar lah. Boleh sebut ke? Berhenti. Tanya kenapa? Macam-macam. Itu yang aku tak setuju banyak. Management, cara dia handle staff. Banyak. Sebab dalam branding, kita orang sebenarnya, bila sebut pasal branding, kan orang ingat logo, design kan? Yep. Kita orang sampai pergi kepada culture. Maksudnya? Pergi culture? Kenapa? Culture business tu. Culture business. Sebab, kan biasa orang cakap, sebenarnya ambassador sebenar kepada brand kita ialah kita punya team. Okay. Betul tak? Lagi-lagi sales team. Sebab dia yang berdepan dengan customer. Kan biasa banyak viral contoh ya. Seorang staff ni kena buang. Mesti diviralkan dekat Twitter, X. Aku sama kerja ni, aku tak perhati dengan bos aku. Aku dah kerja 2 tahun, dah lah gaji tak naik. Rupa-rupanya aku baru tahu dia tak pernah pun carung EPF dengan so-so. Alright. Pun viral. Tapi brand tu, dekat luar cantik marketing dia. Smart lah. Followers ramai customer. Tapi rupa-rupanya dia ada internal problem. Bila kita cakap pasal branding, yang kita bagi tahu kat orang ialah kita ada external branding yang kita buat nampak kat luar. Dan juga kita ada internal branding dalam kita tu. Ada external which untuk public, macam tu ke? Internal ni untuk bahagian dalaman staff. Maksud dia ialah, management apa? Maksud dia ialah yang kita buat brand essence, brand belief tadi tu untuk kita faham macam mana cara kita bina brand kita. Macam mana cara kita, how we behave. Ini kefahaman kita, ini kepercayaan kita. So contohlah macam kita ada agama lah, Islam kan, kita ada Al-Quran kan. Okay, ini asas dia. Kita kena behave macam ni. Sama juga brand. Kita behave kat luar tu, jangan sakat marketing proper je. Kita nak, bila kita buat marketing, orang sampai, contoh kena masuk office kita. Patutlah marketing korang macam ni, memang korang macam ni. Memang kita macam tu. So maksudnya branding messaging di luar sama dengan brand messaging di dalam? Dia datang daripada dalam. Lepas tu kita kata internal branding. Dia start dengan culture kita. Macam kita bekerja, kita happy ke tak. Kalau kita nak kata brand kita happy, tapi staffnya semua tak happy, macam mana kat luar nak betul-betul happy yang sebenar tu? Nanti tiba-tiba viral satu, sebenarnya kita tak happy pun. Dia akan backfire balik. Company kan? Okay. Aku mungkin nak kaitkan dengan isu semasa yang berlaku sekarang, perbalahan 2 influencer yang food review lah. Okay. Kalau kau follow lah. Okay. So, diorang ni ada 2 branding yang berbeza. Okay. Satu jenis yang detail dan juga orang cakap soft spoken. Satu lagi jenis yang mungkin orang perasan lah. So, macam mana branding diorang ni boleh membantu? Adakah bad personal branding also good branding? Kau macam mana? Okay. Faham tak soalan tu? Faham. Kan dalam marketing kan ada ayat tu kan. Bad marketing also marketing. Adakah sama dengan brand? Betul lah. Sebab marketing asas dia ialah untuk mewar-warkan. Bagi orang tahu kita, kenal kita. So, tak kisahlah kita buat bad marketing ke good marketing ke. Asalkan sampai ke orang, settle. Alright. Tapi bila kita cakap pasal branding, sebab kita cakap branding ni kena seiring dengan marketing. So, marketing buat kerja marketing. Branding bagi input kepada marketing, macam mana cara kau nak buat marketing? Ini boleh buat, ini tak boleh buat. Ini target audience kau. Kau kena behave macam ni. So marketing buatlah kerja dia. Tapi brand asas tu datang daripada branding bagi direction. Brand direction kita macam ni. Kalau kita cakap macam ni, maybe kita boleh viral. Tapi lepas 5 tahun, dia akan jadi negatif. Negatif. So branding dia lebih bersifat long term.
nak pastikan loyal customer tu makin loyal. So maybe kita dapat customer baru, ramai, viral. Tapi sekali je lah dia beli. Contohnya. So branding dia kena seiring dengan marketing lah. So macam contoh tadi, boleh sebut nama kan? Sebut je lah. Orang kenal kot. Yang Jason dengan Kaki Review. CEO Kaki Review. CEO Kaki review. Basically, sama juga bila kita buat branding and even marketing, kita ada target audience kita. Spesifik. Ini benda yang mungkin business owner kalau dia ada marketer atau dia sendiri buat marketing, dia faham yang marketing kita buat targeting. Kita buat range. Tapi dalam branding ni kita create customer persona tu lebih detail. Kita tahu dia punya demografi, umur berapa, kerja apa. Kita letak nama, Ayu contohnya. Umur berapa? 27. Kalau marketing nak target ads, maybe okay, kita target pada umur 25 sampai 40. Okay, target ads. Tapi kalau customer persona bila kita buat branding, spesifik. Nama Ayu, umur 27, duduk di mana, Perlis, rumah macam mana, ada dah kahwin ke belum, dah kahwin, anak 3, seorang tu autism, lagi 2 orang tu lelaki, seorang perempuan autism tu. So kita faham, oh dia ada seorang anak autism. Okay. So personality dia macam mana pula? Okay. So karakter dia macam mana pula? Apa aim dia dalam hidup? Contohnya aim nak selesaikan masalah dia melalui produk yang kita jual, dan juga aim dalam hidup dia. Apa yang dia nak capai dalam hidup dia? Lepas tu ada satu item ni kita panggil Mores. Moral beliefs. Basically nak mudah faham, kan kalau kita tengah makan mana-mana kedai makan kan, nampak satu family datang kan. Ini kalau pilihan raya ni undi PAS ni. Kan kita boleh agak kan. Dari cara pemakaian dia, cara dia bercakap. So manusia ni, dia rasa dia belong to some group. Rasa belonging tu. Macam lu kan, Ulan minat PAS. Bukan. Kalau bola, tengok bola. Minat bola. Arsenal. So kau nak rasa belong to Arsenal. Geng-geng Arsenal. Ataupun kalau rempit, dia main-main motor ni. Dia geng-geng motor. Secara dia orang bercakap sama. Itu Mores. Okay, contoh lah kita buat customer persona. Duduk Perlis, umur range dia 40 sampai 60. Gaji lebih kurang 20-30 ribu sebulan. So, kita keluarkan seorang. Okey, dapat. Dapat artis lah. Awi. Rocker sini. Santai. Relax. Best. Seorang lagi kita keluarkan. Based on range tadi. Dr. Mazhar. Okay. Kan bila kita buat targeting tu, tepat. Dapat 2 orang ni. Tapi kalau kita tengok, Mores diorang berbeza. Betul. Personality diorang. Kalau Dr. Mazhar memang dengan geng-geng sunnah. Awi rocker. Kalau ada konsert invite dia datang lagi. Rockers lain, personality berbeza. So dalam branding yang tu yang sangat penting. Orang yang macam mana Mores dia, yang geng-geng yang macam mana kita target. Kalau Islamic sikit ada brand preferensi lain. Kalau yang jenis liberal sikit preferensi lain. Kan? So sama juga bila kita cakap pasal Jason dengan CEO tukang review tu, Kaki Review. Mores dia orang berbeza. Dan Kaki Review memang audience ni memang maybe orang macam dia juga. Betul. So maybe dia orang sokong je. Betul lah, kalau kita review cakap lah baik-baik. Dia business tak sustain kot. Kenapa kau cakap negatif komen? Sebab benda tengok follower dia banyak agak sebenarnya. Yes. So mustahil lah orang follow tu tak ada sebab something lah. Tapi maybe bad marketing nampak betul-betul personality dia sebab dia tabur tanpa backup yang strong. Betul. So nampak tukang review ni nampak totally salah lah. So itu bad marketing. Memang viral konten dia. Tapi bad marketing ni tarnish dia punya personal brand. Mungkin sama ni follow suka sebab dia review positif je. Aku setakat nampak tempat baru nak makan, bagi idea cukup dah. Tak perlu pun rating, suka. Tapi bila tahu perangai tukang Kaki Review ni macam ni, mula tak suka. So tarnish dia punya personal brand. So brand pun memang pentingkan ke arah benda-benda macam ni lah. Penting. Maksudnya kita kena calculate jugalah benda yang kita nak buat kontroversi ni. Apa yang kita bakal gain, apa yang kita bakal loss. Dia macam risk management juga. Tapi aku nampak mungkin Kaki Review, CEO Kaki Review tu, aku rasa dia switch karakter kot. Okay. Memang reality dia macam tu. Aku rasa dia macam tu, tak tahu ada mana pernah jumpa dia ke, aku tak tahu. Kalau aku tengok satu konten dia dalam kereta, dia cakap kena ikut tekak Melayu. Betul. Kena ikut tekak ni kan. Lepas tu wife dia sokong. Betul.
Perasan kan? Itu yang video viral yang dia Video viral tu kan? respon Jason. Dia respon kan? Okay. So wife dia pun sokong. Kita dah rasa dah. Memang tak sedap. Wife dia pun sokong juga. Sambung, tambah lagi. So kita nampak, itu memang karakter dia. Sebab bila wife dia sama tu natural. Betul juga kan? Memang kalau dia tengah marah, wife dia pun akan sekali. Wife dia setuju dengan dia. So kita nampak itu memang Faham. karakter sendiri. Sebab basically dia boleh fake. Tapi orang lain boleh fake tak? Susah sikit lah. Dia nak stage macam tu susah sebab memang dengar natural memang. Tiba-tiba wife dia sokong kat sebelah. So itu natural. Tak boleh dibuat-buat. So maksudnya nak cakap yang dua orang ni memang dia sebenarnya tak ada nak kata Jason yang terpaling betul ataupun dia yang terpaling salah tak? So dia ada audience sendiri. Audience. Okay. Okey je Jason bawa style dia, Kaki Review bawa style dia. Okey je sebab masing-masing ada audience tersendiri. Faham. Ada je orang tak setuju dengan Jason. Betul? Confirm. Ada orang memang pergi kedai makan dia tak kisah pun sedap sangat. Dia kisah mungkin dia nak bisnes ni dia suka. Bisnes owner dia kenal. Tak sedap sangat pun tak apa. Dia nak support. Sebab kita orang Melayu banyak yang kita support bisnes sebab back story dia. Kenal founder ni, ni nak tolong, support. Kan hari tu bisnes yang jual sweets ke? Okay. Makanan dessert something. Suka dessert kan bukan? Something aku tak ingat. So dia launch satu produk tapi siapa tu tarik diri. Alah dia tengah viral, dia baru cerai tu. Joff Liam. Bukan. Bukan lah. Wife dia yang putih-putih penyanyi tu. Dia Datuk K. Datuk apa? Datuk Nash K. Bukan. Tak ingat. Tak tahu. Yang lepas dia pergi mahkamah naik motor tu, muka kesian. Oh, Datuk Red. Datuk Red. Dengan Adita. So Datuk Red tarik diri daripada kempen tu. So dia nak launch kempen tu, dia dah order banyak stok. Okay. So dia buat satu video. Sedih. Emosi. Kita dah buat design apa semua ni. Tapi macam influencer tarik diri. So macam tak boleh nak launch kempen ni. So banyak stok ni tu tak habis. Ramai beli duit orang support. So kita ada that touch Melayu. Ya betul lah. Emosi kita kuat. Sebab tu kita antara negara yang paling banyak derma kan. Nampak sedih sikit kita support. Sedih sikit support. Yang emosi, konten emosi tu part of strategi ke memang dia memang boleh jadi part of strategi, boleh jadi memang dia menagih. Dia tergerak hati untuk share. Sebab dia memang sedih tadi tu. Tapi memang betul lah orang Melayu kita ni memang cepat tersentuh. Betul. Ada apa-apa MAU makan boleh tinggi. Sayur hari ni. So setiap hari sayur, orang Melayu memang suka sayur. Betul. Betul juga. Okey, mungkin aku nak berkaitan dengan rebrand. Okay. Sebab kadang ada yang brand-brand ataupun as a content creator influencer, ada yang switch daripada niche ni, switch kepada niche ni. Sama juga macam brand-brand. Ada yang mungkin dulu hanya jual minuman, sekarang jual makanan. Contoh, apa dia punya pro and con? Rebrand. Sebelum aku pergi pada rebrand, aku cakap dulu pasal yang niche down tadi tu kan. Niche kan. Okay, kalau kita baru nak masuk market, kita kecilkan niche kita supaya mudah untuk kita stand out. Maksudnya kita compete dalam kompetitor yang tak banyak. Kan? So kita masuk market tu, mudah untuk orang aware tentang kita. Sebab kita ada specialty kita spesifik. So dari strategi, kita boleh makin lama makin kita dikenali, kita boleh broaderkan kita punya audience. Dulu kita niche kecil betul, makin lama kita besarkan sikit. Besar. Faham tak? So dia start dengan niche down dulu and tak salah lah next tu kita nak tak salah untuk makin besarkan lagi sikit. Yes. Sikit tak salah. Okay. So maknanya kata, mungkin dulu kita cakap CapCut je. So orang dah kenal kita, editing guna CapCut. Tapi kita editing juga. So lama-lama kita ajar juga Final Cut, ajar juga Premiere. So dah makin besar. Tak ada masalah sebab orang dah makin kenal. Okay. So itu satu. Lepas tu yang cakap pasal rebrand Okay. Dia maksud niche tadi tu ialah kita cakap pasal audience. Alright. Rebrand, mana-mana kita tengok mana-mana brand besar, cukup 5 tahun, mungkin 10 tahun, dia akan rebrand. Dia akan buat at least brand refreshment atau logo refreshment. Nama dia refreshment. Itu kalau dia adjust sikit logo dia, nak refresh sikit je. Biasa kalau cakap rebrand ni, dia ada adjustment dari segi brand direction dia. Which is agak besar. Kan? Which is besar. Kalau organisasi dia besar, banyak benda nak kena buat. Ya. Sebab tu brandingnya seri mahal je.
Sekarang harga kita tak 4,000 lah cik. Kita sikit. Tentu. Okay. Sebab kita cakap pasal audience. Bila kita rebrand, kan aku cakap tadi kita kena ada customer persona yang kita create kan. Betul. Okay. Kan aku cakap tadi umur Ayu tadi 27. Umur Ayu 27 10 tahun lepas Tak sama. kita buat customer persona 27. 27. Tahun ni kita masih target Ayu, umur dia 27 juga. Tapi Ayu generasi sekarang. Bukan Ayu generasi lepas. So, Umur dia masih 27. So itulah refreshment. So, bila generasi dah berubah, zaman dah berubah, untuk kita kekal relevan zaman ni, kita kena buat refreshment, rebrand. Sebab Ayu umur 27 10 tahun lepas lain dengan Ayu 27 tahun ni. Betul. Maybe there's design lah contohnya. Taste dulu memang design macam ni. Sekarang dah modern, so kita design kena modern. Typography kena simple je, bukan yang jenis. Sebab itulah wujudnya evolusi logo-logo. Dari dulu macam nampak, cantik. Sekarang makin simple. Kadang tak nampak pun perubahan. So target main Coca-Cola contohnya kalau dia ada customer persona, maybe target dia memang masih customer persona masih umur 20. So 50 tahun lepas umur 20, sekarang pun dia masih target umur 20. So umur 20 lain dengan umur 20 sekarang. Cuma kita faham lah, of course dia ada customer umur 50 juga, umur 30. Sebab dia dah tag dulu dah yang umur 20. Umur 20 tu dah makin minimum, so dia masih loyal. So tak ada masalah untuk dia masih beli Coca-Cola. Walaupun brand tu asasnya target umur 20. Faham. So dia lebih kurang macam bila kita buat konten ni, 5 tahun lepas orang masih consume video panjang. Tapi bila masuk format TikTok short ni, orang lebih suka untuk consume video-video pendek. So kita kena nak kekalkan relevan, follow the trend. Betul lah. Follow the trend bahaya. Oh bahaya Bahaya. Maksudnya Follow the trend bahaya. Bahaya. So apa? Gilik kuat. Kalau maksud engkau trend tu ialah maksudnya follow the apa orang suka sekarang. Contoh format video yang relevan sekarang. Mungkin teknologi, platform, itu ya. Alright. Tapi kalau cakap pasal trend, contohnya content, ikut je content trend ni, itu bahaya. Itu bahaya. Sebab betul. strong brands don't follow trends. Yeah. Okay. Dia tak follow trend. Just set the trend. Lepas tu kita start dengan brand belief. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya tu bukan trend. Kan yang kita pasakkan dalam diri kita ni. Aku percaya CapCut lah yang terbaik. 100 tahun pun CapCut terbaik. So kita cakap kat luar, itulah yang kita cakap. So maknanya kata kalau CapCut dah tak, sekarang orang dah pakai Premiere Pro contohnya. Engkau masih CapCut yang terbaik. So brand belief kau strong lah. Itu nak bagi simple cakap lah. So kau tak follow apa yang orang luar cakap. So kat luar bila kau cakap CapCut yang terbaik, so kau build kau punya tribe sendiri yang masih percaya CapCut is the best. Itu bagus lah kan? Moral belief tu bagus kan? Itu strong brand. Strong brand. Ya, tapi nak kata pasal trend tu bahaya tu kenapa tu? I mean like ada orang cakap kalau nak views juta follow lah trend. Betul. Buatlah trend. Tapi kita boleh konsisten. In terms of nak buat video kita content. boleh includekan kita punya brand belief pada setiap Benda yang tengah trend. benda yang tengah viral. Messaging kita nak sampaikan. Kalau susah nak apply, so kita tak bawa pun brand kita dalam konten kita. Kita bawa trend saja, kita ikut orang. Tapi kebanyakan bos dia akan cakap kepada tim social media, kita punya KPI views je. So views yang tinggi equals to ikut trending. Sebab macam mana tu? Sebab tu bila kita buat branding ni, kita cakap business tengok pada nombor. Okay, business side. Volume. Yes. Sebab tu ada business strategy. Brand, dia tengok pada emosi. Sebab tu dia tak tengok sangat nombor. Dia tengok pada emosi, attachment orang, angle creativity. Tapi dua-dua ni kena gerak seiring. Yes, nombor tu penting. Sebab tu cakap, kalau kita start di Singapura memang kena save dulu, dapat masuk duit. Tapi sebab tu ada business yang save masuk, tapi lama-lama dia drop. Kenapa? Attachment dengan manusia tu tak ada. Kita bukan jual satu customer dapat tu, ini ialah mesin. Kan kita tengok nombor, nombor 100. Kita tengok nombor. Belakang nombor tu ada manusia. Setiap seorang. Ada cerita diorang di sebaliknya. Dia nak beli produk kita tu, dia kena menyimpan, menabung 3 bulan. Kita tahu ke story tu? Tak. So, branding tu nak bawa benda ni. Ini attachment dengan manusia ni. Setiap seorang tu berbeza-beza, unik. Dan kita nak kuatkan attachment. Supaya diorang betul-betul suka dengan kita, loyal dengan kita. Oh, kita buat macam mana pun, salah sikit, tak apalah. Sebab you memang the best. Sebab tu Khairul Aming
Mungkin ada salah sikit orang ready untuk maafkan dia. Sebab personal brand dia kuat. Menarik. Alright. Lepas tu daripada segi ni lah. Sebab ni macam aku bayangkan aku ni POV seorang pekerja lah basically kan. Sebab biasanya setiap kali meeting, views rendah, buat trend, naik balik, dah tak buat trending, turun balik. Okay. So bos akan salahkan kau lah. Sebab kenapa ni? Memang kita kena ada KPI, memang views dia paling tinggi, bla bla. Tapi bos tak sedar yang benda tu backfire kepada bisnes dia balik. Dan kebiasaannya, ni POV aku lah, kawan-kawan aku pun cakap benda sama. Biasanya pekerja ni menjadi mangsa kepada benda brand tu balik. Maksudnya dia minta pekerja yang settlekan brand. Sedangkan pada POV aku lah, branding ni memang sangat tied into the higher ups lah. Maksudnya kesedaran pasal branding kena ada pada management dan juga founder. Betul tak? Kesedaran tu, yes. Okay. Brand strategis. Aku nak, apa yang kau tengah buat sekarang? Apa yang aku tengah buat Tadi. Maksudnya? Tanya soalan. Kau cakap pasal brand yang bisnes yang kau tengah bekerja kan? Dulu kan? Kau yang bercakap kan? Itulah brand. Dia bukan apa yang kita cakap. Dia ialah apa yang orang cakap tentang kita. Apa yang orang cakap pasal kita lah. Brand ni berada dalam kepala orang. Itulah brand. So apa yang Uluan buat tadi, itulah brand tempat kau kerja dulu yang ada dalam kepala kau. Dan sekarang kau tengah buat marketing kat kita orang tentang brand yang kau kenal ni. Faham? Itulah brand dalam kepala kita. Faham? So macam ni kita nak shape dalam kepala orang, brand kita ni macam mana. So kita susun strategi untuk pasakkan dalam kepala orang. So brand. Dia tak cukup dengan marketing saja. So kalau ada kantoi negatif, inilah brand yang tempat kau kerja dulu. Faham? So dia lagi menyeluruh lah. So maksudnya, adakah branding ni di bawah marketing? Ataupun sebenarnya branding ni lagi besar daripada marketing? Kau macam mana? Ni akan gaduh yang orang marketing ni. Kalau gerak kerja yang seiring, dia kena side by side. Side by side? Bisnes tak boleh hidup tanpa marketing. Okay. Sebab nak mewar-warkan kat orang tu kerja marketing. Tapi branding ni set the guideline. Asas tu. Branding set the guideline. So basically, yes dia bergerak seiring. Tapi kalau boleh, kalau dia ialah organisasi yang ada bajet apa, dia kena settle dulu branding. Settle dulu sebelum dia start marketing. Dan bila run marketing, basically macam brand manager, kena manage, kena tengok. Okay, kita run marketing ni on brand tak? Oh ni boleh buat ni? Okay. Ni tak boleh buat. Marketing manager tolong adjust. So dia set the guideline, the tone, the direction untuk marketing jalankan kerja dia. Ya, macam last time tempat kerja lama aku, kita orang memang sentiasa clash of department. Department branding and content, clash dengan team marketing and sales. Seorang nak jual hard sell, satu department lagi memang just nak views, just nak engagement, just nak comment, slides dan sebagainya. Memang nampak mula-mula boleh synchronize, tapi sebulan kemudian dia kembali balik kepada filosofi masing-masing. So apa suggestion Hadi Fahmi terhadap company-company yang macam ni? Kalau aku dia benda ni macam aku cakap tadi lah, branding kita akan sentuh bab culture juga. So itu yang kau cakap tadi ialah culture korang bekerja. Macam korang boleh synchronise-kan. Dan sepatutnya yang lead every department korang ni ialah korang punya CEO lah. Tapi kalau CEO mindset dia hanya nombor, itu susah sikit. Lepas tu kita datang pada bisnes, kita nak betulkan cara pemikiran tu. Jangan tengok nombor saja. Tengok pada benda-benda yang tak logik ni juga. Benda-benda tak logik? Benda-benda tak logik. Apa maksudnya tak logik? Itu yang aku boleh recommend. Aku ambil. Best gila. Tengok tajuk saja dah. The surprising power of ideas that don't make sense. Wow. Okay, dia ni group chairman Ogilvy. Tahu Ogilvy? Yang antara marketing agency yang sangat paling besar dalam dunia lah. Ada beberapa yang besar. Macam kalau finance, accounting ada Big Four kan? Big Four. So marketing agency ada juga Ogilvy salah satunya. Kalau kat Malaysia ni banyak apa nama tu yang selalu buat video production apa semua. Tapi anyway, Rory Sutherland ni kata, dalam marketing ada surprising benda yang tak make sense. Contohnya, dia pernah buat research apa semua. Dia buat pada satu NGO non-profit kot. Dia ubah envelope daripada bentuk macam ni kepada bentuk macam ni. Cara buka dia lain.
So yang ni buka dia kecil, yang ni buka dia besar. Dia adjust tu, dia hantar kepada penerima. Antara dua envelope berbeza tu, satu tu dia punya kutipan lagi banyak. Satu lagi rendah. By a marginal perbezaan. So apa tu? Logik ke tak? Just perubahan macam tu. So dari segi psikologi ada efek dia. Ya. Buka kecil dengan buka besar. Buka kecil dengan buka besar. So manusia ni, otak dia tu psikologi. Manusia ni kan kita susah nak faham kan. Kan kita kahwin ada orang cakap nak mengenal pasangan ni seumur hidup lah. Sampai sekarang tak kenal betul lagi. Betul. So manusia ni kompleks. Kompleks. So kita jangan treat business side nombor saja. Nombor tu, setiap nombor tu kompleks. Ada benda yang tak make sense. Satu kadang-kadang kita tengok marketing macam ni. Apa marketing macam ni? Tapi boom lah. Tapi tak make sense. Ya. Faham. Oh, okay. Right. Sebab ni POV aku lah dekat tempat kerja lama aku tu. Memanglah argument kata apa geng-geng hard sell dengan buat iklan macam gini iklan jadi murah dan orang makin banyak membeli lah. So untung lah untuk dia kan. Tapi benda tu makin lama makin berkurang tau. Adalah disebabkan bahagian branding ni macam tak benar betul sangat. So apa yang aku nampak adalah sebenarnya bila kita buat branding tu betul, brand messaging lah, walaupun kita tak jual sangat, tapi dia memberi kepercayaan yang sangat tinggi, menyebabkan dia akan masuk juga duit. Tapi aku dapati dia orang ni memang susah nak masuk lah, confirm. Setiap kali meeting kau ada je nak bertemu muka. Ni saja nak saya cerit lah basically. Sebab tu lah department tu, siapa yang lead diorang tu, let's say bawah CEO ada lagi seorang. Okay. Terus sekarang maybe CEO tu kena lead. So sebab tu aku cakap, kalau CEO tu just tengok pada nombor, itu yang bahaya tu, dia kena balance kan. Okay. Dia balance tu, kita faham department ni hard sell, department ni branding, semua kan. Okay. So of course dia kena ada short term and long term. So sepatutnya department ni yang ni fikirkan short term. Kalau sales, okay, dia nak every post tu ada CTA contohnya yang hard sell. So team branding kenalah pertahankan, okay, kita ada content untuk hard sell, tapi ada juga content yang memang kita nak convey kita punya messaging semata-mata contohnya. So maybe lah sebulan kita kata kita buat posting 30. So kita kena argue daripada 30 tu berapa je yang hard sell, berapa je yang soft sell. So kalau team sales ke marketing ke nak tabur semua 30 content tu hard sell saja, so apa ada department branding? Ya. Betul. Kan? So dia kena perbincangan culture korang macam mana, dan yang lead tu yang kena overall view dia tu kena balance. Aku cakap nombor dan juga bahagian kreatif. Kena kreatif juga kena tengok juga. Kalau kita cakap kita nak jaga look, mungkin ada bisnes yang kata tak kisah look apa semua ni, hantam je, buat je live, pacak kamera, buat je live, jual. Tapi ada bisnes yang dia strive bila dia buat live tu, lighting semua cantik, betul, sedap. So benda-benda teknikal ni kita tak boleh nak terus kata kau buat live cantik tapi tak convert pun. Mungkin dia yang tak boleh jual. So ada banyak elemen. So sebab tu kita bila buat bisnes ni kena tengok semua elemen lah. Dan dalam bisnes ni ada juga branding. So tak boleh left up lah branding tu. Ada ke such thing as buat bisnes memang tak perlukan branding pun boleh jalan? Ada? Sebab tu kalau kita singkatkan maksud branding tu ialah design, logo and packaging lah. Packaging. Okay. Brand Muji. Okay. Kalau perasan dia convey the message yang Muji ni is a brandless brand. Brand yang tak ada brand. Brandless brand. Wow, menarik. Brandless brand. Macam mana tu maksudnya? Sebab tu logo dia macam very simple. Packaging dia pakai macam recycle punya. Maknanya dia kalau boleh tak ada design. Simple je. Sebab dia jual bahan basic. Guna di rumah, pakaian. Basic. Kalau Muji kat Jepun murah. Sampai Malaysia dia jadi mahal kan. Tak mati betul. Padahal Muji ni kat Jepun ni murah je. Sebab dia asasnya buluh kan. Banyak macam benda-benda yang asas lah dia jual tu. Simple produk. Okay. Tapi kalau nak cakap dia adalah brandless brand, bukankah itu brand dia? Itulah brand dia. Itulah brand dia. Brand dia macam brand lah. Brand ni is something yang intangible dalam kepala orang. So apa yang dia buat, tak kisah kau ada logo ke tak ada logo, apa yang melekat dalam kepala orang tentang engkau, itulah brand kau. Kalau konsisten ramai orang cakap segelak suara, inilah brand kau, so brand kau tu dah
convey kau punya brand lah. Dah power lah kau punya brand. Ramai orang sebelat suara kata ini brand kau. Sama semua orang cakap. Okay. Alright. Tak kisah kau ada design packaging ke, tak ada logo ke, tapi orang cakap benda yang sama pasal kau, itulah brand kau. Sama lah macam personal brand. Kita tak ada pun logo. Tepek kepala pengetua kita. Kan dulu kan ada seorang pengetua kita kan. Kalau tanya setiap student batch kita, semua cakap benda yang sama. Jadi kalau time hari Isnin ni selalu tidur. Lepas tu bila cakap atas stage tu, time tu lah kita mengantuk. Ya. So itulah brand pengetua tu. Dia tak perlu pun ada logo. Betul tak? Perangai dia tu sampai kat kita lama-lama shape dalam kepala kita, persepsi kita, inilah pengetua kita. Itulah brand dia. Okay, kita dah 1 jam. Mungkin kau ada question lagi tak? Aku ada question lagi. Kita masuk terus. Aku nak mungkin dapatkan feedback sikit lah daripada Hadi tentang kait konten. Okay, contoh macam kami sekarang ni, kita ada 2 logo. Ini adalah image logo, satu lagi yang ni, wording logo. Okay. Macam mana satu aku nak tanya adalah, perlu tak kita buat macam ni? Satu logo yang image, satu yang wording, dan mana satu yang kita nak stand out kan logo ni? Okay. Logo ialah element of branding. Alright. Maknanya elemen-elemen yang kita boleh guna pakai. Termasuklah tagline, design, messaging. Semua tu elemen-elemen yang membantu kepada membina brand kita. So icon ni part of elemen tu. Icon. Wordmark part of elemen tu. So dalam contohlah kita ada brand guideline, branding identity guideline. So kita adalah okay ni wordmark kita. Mungkin ada brand dia ada wordmark saja. Yep. Ada brand yang dia ada icon sekali. Icon dan wordmark. Macam McDonald contoh. So dia ada lambang M tu dengan McDonald's punya wordmark. Okay. Pertambahan icon tu kalau relevan dan membantu untuk kuatkan lagi brand kita, membantu orang lagi ingat brand kita, bagus. Kalau tak ada, so maknanya kita kata wordmark saja dah cukup. Tapi sekarang kalau wordmark kita terlampau panjang, sekarang kan dunia digital kan. Istilah kita ada app ke nak tulis dekat, contohnya dekat website kita kan dia ada favicon kan yang kecil tu kan. Kalau wordmark tak muat. Betul. Kalau ada icon membantu. So kita boleh pakai icon saja. So dia berkaitan persoalan tentang placement dan juga adakah icon kita tu cukup kuat untuk menjadi memorable. Sebab logo, icon semua ni, wordmark ke apa, nama brand apa semua, yang penting asas dia ialah orang senang nak ingat. Nama kaki konten okey tak? Kaki konten okey. Okey. Cuma boleh trademark. Rasa okey kot. Trademark tak ada lagi kot? Nama tu. Trademark kaki konten. IPO. Boleh ke? My IPO. Lepas ke? Boleh. Dalam branding, apa benda yang kita buat kalau boleh kita nak own. Sebab orang lain tak boleh pakai. Contoh macam hari tu guest kita daripada Syafiq berani buat. Dia nak trademark berani buat tu tak lepas. Sebab apa? Sebab perkataan tu general. Kaki konten tak boleh. Kaki konten sebab aku tak pergi kursus. IPO. Aku punya team seorang pergi, mungkin dia boleh komen atau orang pergi je dekat agent. Okey. Yang boleh bagi free check up. So dia check up. Check boleh ni. Tapi sebenarnya korang boleh je check sendiri dekat MyIPOP website. Boleh check kan. Soalan? Tapi soalan boleh check orang dah ada trademark tak nama ni. Tapi boleh trademark ke tak tu kena ada orang yang fakar. So soalan aku pula, pemandangan aku kenal siapa yang shoot, siapa yang edit Hadi Fahmi punya video, which is kawan aku, shout out to Apip. Sebab soalan ni sangat penting. Sebab aku antara orang yang dah tengok perjalanan kau selama 5 tahun kau buat konten. Which mula-mula tu memang sadis lah. Aku rasa macam aku nak share video ni pun agak sadis lah. Bila tengok view sikit ni, alamak aku pun influencer ke, takkan nak share video view sikit kurang kan. Tapi lately bila tengok the last 1 year, lebih kurang 2024, video kau tu dah start jadi macam level of presentation dan juga editing kau memang dah macam video essay Mak Saleh. Basically memang cantik, lagi cantik daripada dia orang ada. I like the vibe. But video tu best. So bila aku discover video tu pun di-upload dekat YouTube juga. Oh ini confirm bakal meletupnya. So kau kena subscribe lah. So my question is, so lepas kau dah buat all the makeover, dulu kau shoot pakai phone je, macam kan? Pasal kau edit sendiri betul tak? Mula-mula time yang aku edit sendiri. Time kau edit sendiri dulu dekat IG, dengan sekarang bila dah ada team, ada perbezaan ketara tak when it comes to a better presentation? Of course lah. Sebab lagi-lagi yang run business, dia faham yang orang yang dia hire sepatutnya sisi technical lain yang orang lain power,
yang dia tak boleh buat. Sebab tu ada kata-kata yang when you hire people that is better than you. So orang yang aku hire semuanya yang sepatutnya better daripada aku lah. Aku tak boleh buat ni. So tu yang hire orang. Sebab kau buat better daripada aku. Kalau aku edit sini memang hauk lah. So of course presentation apa semua tu better bila Apip ada. Dan juga dari segi content, Apip on the production, bahagian loop, editing. Dan juga team aku juga. Sekarang aku dah tak perlu prepare script. Diorang yang buat research, diorang yang tulis script. Aku just bila last kali tu dah siap draft, aku akan check, aku akan adjust supaya ayat tu ikut cara aku punya presentation. Menarik. Ya, ayat tu terlampau baku, aku akan adjust. Cara yang aku mudah nak cakap. Dan juga aku check lah in terms of branding, benda ni betul ke tak. So sekarang ni total team dah berapa orang dah? Ramai pun dalam 5 orang. So shooter, editor, Apip, seorang. Ada brand designer yang paling penting kalau bila kita orang brand agency, brand designer. Brand designer. Kita ada marketing manager. Marketing manager. Ada apa nama? Macam client relationship. Client relationship. Termasuk project management. Dan juga Apip sebagai kiranya macam producer lah. Production, bahagian production. Okay, alright. So 5 orang. So setakat ni masih lagi terlalu awal lah untuk kau cakap yang lepas make over the better presentation ni, tiba-tiba ada satu klien yang strike gold lah. Maksudnya kau dapat klien yang boleh close. Beza dia ialah kita orang dapat paid review banyak. Paid review daripada brand yang kau nak bongkar strategi tu, betul lah? Bukan? Yang memang datang reach kat kita orang, dia nak kita collab dengan dia lah. Cakap pasal dia punya brand. Dah collab tak? Dah ada dah, dah start ada. Brand apa kalau boleh share? Kalau tak boleh share, tak buat. Baru shoot Tune Talk. Tak release lagi Tune Talk. Wow, okay. Tapi yang paling best sebenarnya 2 tahun lepas. Paling best Volvo. Serius lah? Aku buat konten pasal Volvo. Dia konten pula. Share konten. Dan memang dapatlah collab dengan Volvo tu, paid review. Sekarang jadi kasut Ijmal dekat local. Ijmal antara brand yang kita orang happy dapat. Sebab ada certain brands lagi-lagi local yang memang kita orang research yang kita orang happy to share. Sebab bila dia buat branding outstanding lah. Outstanding. Bagus cara branding dia. Itu yang kita nak share. Macam Ijmal, alhamdulillah. Maybe kita memang nak share pasal Ijmal, tapi dia datang so dapat dia Johnson dia buat content. So itu best lah. Okay. Tapi bagus lah. But kiranya buat paid review ni kan, so dia punya amount of money tu like what, like daripada kategori amount yang Adi dapat tu kira paling tinggi ke ataupun ada lagi yang paling tinggi? Apa benda yang first income business income brand strategi lah. Brand strategi itu untuk buat branding untuk klien. Start daripada strategi sampai dia punya design. Okay. Yang tu biasa kita buat 6 bulan. Tempoh projek tu 6 bulan. Itu main kita punya servis lah. Lama juga nak konsult lah. Dia lebih pada konsult ke ataupun konsult buat juga? Dan buat bersama. Kita ada buat banyak kali workshop session, brainstorming sama-sama. Kan aku cakap tadi kan, nak keluarkan tu brand belief tu sebenarnya ada dah dalam founder. Tugas kita orang datang try to keluarkan. Apa intention kau buat bisnes ni? Apa intention? Apa yang push kau? Kita try keluarkan dan apa culture yang memang dah ada. And maybe ada yang diorang kena adapt baru kita adjust. So soalan to be unique lah. Soalan last daripada aku. So daripada segi package branding strategi tadi yang aku semua kan. So macam mana end product yang kau janjikan kepada customer ni, adakah kau janjikan performance? Maksudnya dalam masa 6 bulan your branding will be TikTok, berada dekat dalam billboard Tokyo. Ke apa? Ke macam mana? So klien datang kat kita, dia sepatutnya sebab dia tengok konten, dia consume konten aku juga kali pagi. Dan bila kita engage, kita bagi dia clear betul-betul branding ni apa, beza dengan marketing apa. So dia bersifat long term. So dia bukan bila kita buat 6 bulan tu dia ialah marketing. Marketing kita boleh janjikan. Maybe dia dah ada nombor-nombor dia, kalau kita spend RM1 boleh dapat RM500. Lain dengan branding. But yang kita buat 6 bulan tu pun 3 bulan saja ialah strategi. Lagi 3 bulan tu sebulan design, lagi 2 bulan tu on macam mana brand activation kita tahu. Macam mana start activate dia punya brand. Brand alignment. Nak align daripada strategi kepada execution dia. Dan biasanya kadang kita pergi kepada staff dia dulu, kita tengok culture dia. Okay, kita nak improve
dalam ada brand strategi yang kita include kan SOP hiring. Oh. Kan dia cakap pasal culture kan. Memang menyeluruh habis lah. Menyeluruh. Wow. Lengkap lah. So ada benda contohnya tukar nama department. Kalau dulu HR, sekarang people and culture. Oh, people and culture. So, bila kita masuk, kita adjust benda-benda macam tu juga. Yang kita consult klien okay. Dan benda tu kena activate lah. So bila kena activate, kita orang kena datang. Dan maybe kena train staff juga, run satu workshop. And then maybe kena duduk dengan team marketing juga. Dan itulah, tu yang jadi 6 bulan. Wow. So yang bulan ke-6 tu biasanya dia baru start. Maknanya contohnya messaging, branding dia baru start. Contohnya dalam marketing. Tak ada lah lepas 6 bulan tiba-tiba dia baru start. Okay, boom brand dia. Tak. Dia ambil masa lah. So kita memang tak janjikan apa-apa result on numbers. Okay. Tapi so far, bila antara klien kita suka sebut balik, contohnya klien skincare kita, dia rebrand daripada newbie kepada The Mango Flamingo. Bila dia rebrand tu, outstanding lah dia punya brand dari segi design, dari segi apa yang dia bawa. Daripada brand yang biasa, sekarang dia dah start masuk contohnya Guardian. So itu antara benda yang kita boleh katalah, sebab bila kau buat brand macam ni, brand besar nampak engkau and invite kau masuk. Macam tu lah. Okay, tu je lah. Okay, soalan last daripada aku. Cadangkan 3 buku yang top kau boleh recommend kepada audience untuk branding lah. Untuk branding aku suka untuk suggest penulis dia ialah Mati Numaya. Mati Numaya. Itu penulis dia. Right. Dia brand strategist. Buku dia best sebab dia tulis kat buku dia tu. Satu buku dia ni boleh habiskan dalam masa satu flight. Oh, 1 jam, 2 jam. Dia cakap pasal branding dalam word and simple, cara yang simple, orang mudah faham. Okay. Sebab tu untuk pemula dalam branding aku suggest Brand Gap. Brand Gap. The Brand Gap kot. Alright. Second, tulis oleh Mati Numaya. Second, kalau nak side marketing aku suka untuk suggest ni. Okay, buku ni. Alright, daripada Rory Sutherland. Sebab marketing dia berkaitan dengan, of course marketing banyak kait dengan psikologi. Betul. Dan buku ni memang best lah. Dia buka minda juga. So, kalau team marketing yang apa? Apa word tu? Tersakiti. Apa? Tersakiti. Oh. Okay. Yang pernah dalam team marketing yang tersakiti. Alright. Kalau bos duk minta nombor je. Baca buku ni. Maybe boleh better dengan bos lah. Boleh berhujah. Siapa yang akan kena baca? Dia ke bos? Kau baca dulu, baru bagi bos. Ini saat nak suruh bos baca kan, memang dia tak baca lah. Okay, so kau kena baca dulu. Kau the foundation yang stop. And then the third one, kalau branding, alamak. Itu Seth Godin. Ada lagi better tu daripada Seth Godin tu? Seth Godin, okay lah. Mungkin aku boleh suggest. Yelah kot. Basic lah. Kau. Kenapa dalam marketing aku suka sebut Seth Godin? Sebab bila aku baca Seth Godin, dia cakap marketing tu macam branding. Oh. Marketing tu brand dia? Tak, dia punya foundation dia tu, dia faham tu menyeluruh lah. So, mungkin buku-buku marketing yang kita boleh jumpa banyak benda teknikal. So, Seth Godin ni lebih falsafah. Sebab dia pun ada background falsafah sikit. Sebab branding pun banyak falsafah juga. Betul. So, bila Seth Godin cakap marketing in a falsafah punya cara, aku suka dia punya cara. Dia lebih meluas. Marketing tu dia cuba clearkan dari segi asas. So, basic. Kalau kita baca tajuk pun dah tahu apa kau. So, maknanya kata marketing ni kena unik. Kau kena lain daripada orang lain. Nak lain daripada orang lain tu susah kalau kita just buat sekali je lain. Dia kena start daripada dalam. Kita ni memang suka to be different. Kita ni memang ada culture different. So, inilah yang aku suggest. Baik, makasih. So, apa yang aku boleh conclude adalah mungkin apa tadi? Brand belief. Dan juga switch character anytime. External branding, internal branding. Tu banyak membantu. Korang boleh komen apa yang korang belajar dalam episod. Sebab macam ilmu ni sangat mahal tau. Mahal, betul. Kau share dalam ni. Dan satu lagi aku nak shout out pada Hadi Fahmi sebab korang kena subscribe channel Hadi Fahmi. Sebab aku rasa channel ni adalah hidden gem. Satu, dia punya
dari segi technical dengan sharing betul-betul kualiti dan juga bermanfaat lah. Betul, sangat. Sebab kalau korang follow TikTok dia pun dah banyak followers. Kalau YouTube, aku suggest korang subscribe. Tolonglah kita punya YouTube. InsyaAllah tahun ni Hadi Fahmi boleh capai mungkin 10,000 ataupun 50,000. Kita punya team Apik tu, dia sendiri yang Explore. explore YouTube tu. Tak kira pun aku cakap, okay, kau tolong ni YouTube, tolong cari cara macam mana nak improve. Tak, dia sendiri explore, dia tanya kat Trap, macam mana nak YouTube. And then dia ambil inisiatif sendiri, ubah thumbnail untuk YouTube. So itu yang kita cakap bila maybe lah culture best, culture tak perlu suruh pun team kita. Ya. Sebab dia nampak kita punya direction, dia nampak apa yang kita buat tu. Jelas. Dia pun, okay, aku nak Semangat. Ya. Knowing him, Muhammad ni kalau bab vibe dia memang number one lah. Comes to attention to detail. Nanti share dia punya social media, aku nak kenal. Nanti aku share kat kau. Satu lagi yang kalau aku boleh bagi nasihat kepada Hadi Fahmi, sebab sekarang ni kan memang dah start nak fokus pada YouTube. So video-video lama tu kita boleh hide kan lah basically. Oh, video lama hide. Okay. Itu je cukup. Kadang bila bab branding ni kita buat benda simple tapi dia punya impact betul. Luan dah boleh jadi Sifu branding pas ni. Boleh. Kita contribute to the idea of the branding basically. Atas tanda terima kasih terhadap servis Hadi Fahmi terhadap aku Kalau tak ada Hadi Fahmi aku tak masuk dalam bidang videografi. Kau start tu memang itu baru kau start masuk dalam video yang projek mana? Projek video tu. Yang dulu kita yang aku anggap serius lah. Itu the first serious yang aku nampak ada lighting kan. Kenapa ada gloomy vibe ni? Ada pelakon, lepas tu ada props. Dan paling aku ingat Magic Lantern. Magic Magic Lantern. From where? Daripada Canon yang kita tu. Untuk kita dapat black bar, untuk kita dapat focus picking. Sebab tu aku ingat sampai sekarang. So thank you so much Hadi Fahmi for that. Thank you invite aku. Kami pun okey juga. Hadi Fahmi masuk dalam kaki konten sebab ilmu dia ni mahal. Dan terima kasih juga Ulwan sebab kenalkan Hadi Fahmi. Sebab aku consume video first dia pun yang Carol Aming tu dalam YouTube. Bila tengok TikTok, wow, lagi meletup. Aku rasa memang better lah. Kita boleh jemput lagi brother Hadi Fahmi ni untuk next episode sebab mungkin lepas ni kita boleh tengok satu video and then kita boleh nilai tadi kita dah bincang pasal branding Carol Aming, maybe now kita bincang pasal orang lain ke. So pasal branding ni dia tak pernah stop. Pasal keunikan. Okay, keunikan ni mungkin followers Hadi Fahmi kalau ada yang nonton video ni, komen apa keunikan Hadi Fahmi ni. Mungkin dalam konten dia ataupun tak kisahlah, komen. Alright. Dan akhir sekali jangan lupa follow semua social media Kaki Konten dan juga Hadi Fahmi. Dan terima kasih sekali lagi Hadi Fahmi dalam podcast ni. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye guys.